Okey, Adam baca doa. Itulah yang lain tu dua orang tak masuk kelas sebab study exam katanya. Tak payah Adam baca doa tu. Mm-mm. Ada lagi, sekejap lagi ada lagi yang masuk lambat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatika wansur alaina min mazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa qil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Thank you Adam. Okey, korang sihat tak hari ni? Sihat tak? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah dua-dua dah. Sihat Adam and Rosali. Okey, so untuk hari ini kita akan sambung bab kita lagi. Ada lagi sikit lagi kita tak habis belajar. Dan kita akan bincang homework lah. So before that, siap ke tak siap homeworknya? 2 minggu dah kan? Homework cuba ini 6.1. Siap ke tak? Siap ke tak siap orang ni? Diam je. 6.1. 6.1. Nombor 4. A sampai B. A, B sahaja. 5, 6, 7, 8. Sikit je. Harapnya siap lah. Okay. Okay, so sebelum kita nak bincang, nak tanyalah dulu apa yang kita dah belajar dalam bab 6 ni. Topik apa kita dah belajar? Pasal apa kita belajar dalam bab 6 ni? Mula-mula sekali kita belajar apa? Mengenai apa? Apa ni handphone rosak? Mengenai apa bab 6 ni? Topik dia ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So macam mana nak buat dia? Yang pertama sekali kita kena tahu apa? Wakilkan ketaksamaan linear itu sendiri. Ada berapa simbol dalam ketaksamaan linear? Ada berapa simbol dalam ketaksamaan linear? Ada 4. So apa simbol dia? Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. So kita akan ada 4 simbol lah. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. So ada 4 simbol. Okey. Seterusnya, kita nak tentukan sama ada dia ada atas garisan ke, memuaskan atau tidak memuaskan, dan sebagainya lah. Ayat yang lebih kurang tu semua kita kena buat apa? Masukkan koordinat X dan Y tu dalam persamaan. Y tu gantikan dengan koordinat Y, X tu gantikan dengan koordinat X. Tengok dapat kiri kanan sama ke tak? Kalau kiri dan kanan sama, maksudnya dia memuaskan ataupun ada atas garisan. Tapi kalau kiri dan kanan tak sama, tak ikut simbol dia lah. So kita tak boleh jadikan sebagai memuaskan. Dia jadi tak memuaskan. Okey, lepas tu kita belajar menentukan conjecture. Macam mana menentukan conjecture? Dia ada 2 jenis soalan. Yang satu, sama ada graf, dia bagi graf. Yang kedua, dia tak ada bagi graf. Okey. Yang ada graf, saya rasa tak ada masalah. Korang boleh terus lorek saja tengok bentuk dia kan, simbol dia kan. Okey. Yang kedua tu, yang tak ada graf. Bila soalan tak bagi graf, apa kita kena buat? Apa kita kena buat kalau tak ada graf? Nak kena buat apa dulu mula-mula? First kali. Kalau tak ada graf, nak kena buat apa dulu? Tengok balik nota kalau lupa. Nak buat apa? Pertama sekali. Dapat soalan ni, tak ada graf lah. Yes, jadikan kepada sama dengan. Okey, sebelum jadikan kepada sama dengan, kalau katalah X dan Y tu dia duduk dekat belah yang sama. Maksudnya
X dengan Y tu duduk belah kanan ataupun X dengan Y duduk belah kiri. Kita kena tukar jadi Y tu seorang-seorang dekat belah kiri. Itu yang pertama lah sebenarnya. Okay. Tukar Y duduk seorang-seorang dari sebelah kiri. Dan positif. Positif seorang-seorang belah kiri. 3 benda ni lah. Yang paling penting letak dulu belah kiri. Yang paling penting jadikan dia seorang-seorang dulu. Lepas seorang-seorang baru jadi positif. Dan jadi positif baru letak belah kiri. Ikut step ni Forever alone. Positif. Barulah dekat left side. 3 benda ni kena ikut-ikut. Turn lah. Janganlah tiba-tiba ikut belah kiri baru positif. Baru seorang-seorang. Nanti awak pening. Okay. So lepas kita dah jadikan Y tu seorang-seorang, baru kita tukar simbol jadi sama dengan. Okey, selepas tukar simbol kepada sama dengan, buat apa? Lepas dah tukar simbol sama dengan, nak buat apa? Iman, Fakrushi. Adam, nak buat apa? Lepas dah tukar simbol sama dengan, then? Buat apa? Nak buat apa? Dia tukar simbol sama dengan. Diam semua. Selin je typing, orang lain tak typing pun mana ni? Masukkan nilai yang logik mengikut soalan. Okey. Apa maksud masukkan nilai yang logik? Macam mana kita nak tahu satu nilai itu logik ataupun tak logik? Apa panduan dia saya cakap? Macam mana kita nak tahu, ni satu ni logik lah. Satu ni tak logik lah. Macam mana? Macam mana kita nak tahu nilai itu logik ataupun tak logik? Berdasarkan apa? Kemon kelah respon sikit. Roselyn je ni yang type ni. Macam mana saya nak tahu korang faham ke tak? Iman. Macam mana Iman nak tahu logik ke tak logik nilai tu Iman? Iman. Macam mana nak tahu nilai tu logik ataupun tak logik? Mana? Tak ingat. Tengok dekat dalam nota saya dah cakap dah. Macam mana Emily nak tahu nilai tu logik ataupun tak logik? Macam mana nak tahu nak masukkan nilai apa? Nak gantikan nilai apa? Okay, saya tukar soalan saya. Nak masukkan nilai tu dekat siapa? Dekat X ke dekat Y? Nak subkan nilai tu. Masukkan nilai tu dekat siapa? Dekat X ke dekat Y? Sudah tak faham ke belajar 2 minggu lepas? Nak masukkan nilai kat siapa ni kelas? Dekat X. Ya dekat X. Sebab apa? Y tu dah memang seorang-seorang. So senang masuk kat X. Kita boleh kira belakang tu. Kalau Y dah seorang-seorang nak kira apa? Dia seorang je. Kerja pula nak pindah nak cari X tu apa kan? So tak payah. Masukkan dekat X saja. Okey. Nak masukkan nilai tu kena tengok apa? Katalah kita masukkan 1. Lepas tu, 1 ni tak logik lah. Kenapa? Ataupun masukkan 3. 3 ni tak logik lah. Tapi soalan lain boleh pula 3. So nilai logik dan tak logik tu berdasarkan apa? Kita nak tengok dia punya apa sebenarnya. Nak tahu kita nak guna ke tak nak guna nombor tu. Berdasarkan apa? Come on, dalam nota tulis dah. Berdasarkan apa? Kelas. Saya dah tulis dah dalam nota ni. Kenapa? Dah tulis dah. Bukan tak tulis. Korang yang tak nak tulis. Macam mana kita nak tahu nilai tu logik? Cepatlah. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Buka nota, tengok. Saya dah bagi tahu dah. Kenapa? Macam mana nak tahu nilai tu logik? Tengok ada perkataan jangan tu.
Jangan apa? Fakrushi, Emily. Jangan apa? Ya, jangan dapat jawapan dalam pecahan. Contoh, awak kira-kira. Masukkan X1 dalam soalan yang pertama. Saya cakap soalan pertama. Masukkan X1. Okey, betul lah dapatlah Y tu 3. Cantik lah. Kira-kira dapat jawapan 3 nombor bulat. Tak ada masalah. Pergi soalan kedua, awak try masukkan 1 juga. Tiba-tiba dapat 5/6. So boleh guna tak 1 kalau dapat jawapan dia 5/6? Boleh guna tak 1 kalau dapat jawapan 5/6 untuk soalan kedua tu? Janganlah guna. Kenapa? Nanti 5/6 tu awak nak plot kat graf tu susah. Cerita dia, kenapa saya minta awak dapatkan nombor bukan pecahan ataupun perburuhan. Sebab dekat graf nanti korang nak plot tu. Katalah 5/6 dapat berapa? Berapa point 3 contohlah kan. Ada susah pula korang nak plot. So, tak payahlah dapatkan nilai pecahan ataupun perburuhan. Nak plot nanti susah dekat graf. Dapatkan nombor bulat. Okey. Sekurang-kurangnya berapa nilai kita nak cari? Berapa titik lah senang cerita. Berapa titik paling sikit yang kita boleh cari? Berapa titik paling sikit yang kita kena cari? Ataupun kena masuk ke nilai tu. Berapa banyak jawapan nak kena cari? Semua dah ada dalam nota dah. Paling sikit berapa? Fakrushi typing lah. Paling sikit berapa Fakrushi? Paling sikit 2 lah. 2 sampai 4. Paling banyak 4. Paling sikit 2. So nanti dalam exam buat 2 je cukup lah. 2 atau 3. Tak payah rajin-rajin buat lebih daripada tu. 2 tu dah cukup dah. Boleh dapat graf dah. Kenapa tak boleh buat 1? Kalau 1 awak tak tahu nak graf tu macam ni ke? Kata titik di tengah ni kan? So graf boleh jadi macam ni. Boleh jadi macam ni. Macam ni pun boleh. Kan? Macam-macam gaya boleh. Tapi kalau titik tu ada 2, confirm kita tahulah daripada titik A pergi titik B. Ataupun titik B pergi titik A. Still bentuk dia masih sama. Naik tangga ataupun turun tangga ataupun tegak ataupun melentang. Takkan berubah. Sebab tu kena at least cari 2 titik daripada persamaan yang dah diberi dalam soalan tu. Okey, lepas dah masukkan at least 2 nilai. Nak cari untuk apa? Nilai tu untuk apa? 2 nilai tu untuk apa? Nak buat apa dengan dua-dua nilai tu? Dah dapat dah 2 nilai tu nak buat apa? Dah isi dalam kotak lepas tu? Dah dapat jawapan? Lepas tu dah siap. Apakah step seterusnya? Apa step seterusnya? Come on. Aduh, korang ni. Iman, takkan tak ingat langsung Iman? Geram pula aku. Iman, Adam tak faham ke belajar apa? Apalah lemah sangat ni. Tak bermayanya, ya Allah. Tak faham belajar apa? Astaghfirullahalazim. Apa yang awak tak faham, Iman? Iman? Itulah kan orang semua reply chat minggu lepas, 2 minggu lepas. Kau tak reply pun, diam je. Macam mana nak faham? Dekat mana yang awak tak faham, Iman? Iman? Yang cikgu cakap tadi, yang saya cakap tadi apa? Awak salin nota ke tak salin?
Salin nota ke tak salin Iman? Salin sikit, tak sempat. Kenapa tak boleh bagi tahu kalau tak sempat? Kau tak boleh type ke cakap? Ha? Rasanya recording bagi dah. Boleh je salin dalam recording tu. Cepat-cepatkanlah videonya. Salin lah. Iman kalau nak ni seribu daya tau. Kalau tak nak seribu dalih tau. Ha? Kalau malas tak boleh buat apa Iman. Ni dah form 4. Bukannya dah jam 4. Kalau rasa tak sedar lagi. Pergi keluar. Tengok orang yang dah habis PM tanya. Menyesal ke tak menyesal tak credit man? Pergi dah tanya. Abang ke, kakak ke, sepupu ke, saudara ke, senior lah ke kan. Pergi tanya. Menyesal ke tak menyesal? Ingat SPM bukan segala-galanya tapi segala-galanya bermula dengan SPM. Bukan maksud, kalau SPM teruk tak boleh berjaya. Bukan. Tapi nak berjaya tu, kalau SPM teruk, ingat senang ke? Jangan malas sangat. Form 4 bukan fasa untuk honeymoon-honeymoon ni. Bukan, tak ada masa nak honeymoon. Nanti dah habis SPM kan? Waktu you dah masuk universiti ke, apa college and so on kan? Waktu tu you dah fokus berapa subjek je. Waktu tu korang nak honeymoon suka hati korang lah. Tak ada masalah pun. Waktu tu setakat belajar satu sem 4 subjek, 5 subjek. Lepas tu senang nak kredit, senang nak lulus. Lecturer baik senang dapat A. Sebab apa? Lecturer tanda sendiri papernya. Lecturer sendiri bagi markah untuk apa tu assessmentnya, testnya. Ni SPM bukan cikgu korang tanda pun. Kalau dah tulisan, dah lah tulisan tak apa-apa. Lepas tu jawab pun tak apa-apa. Ingat pemeriksa SPM tu semangat nak tanda ke kau. Tolonglah Iman. Please lah, berubahlah Iman. Form 4 dah bang. Bukannya kecil lagi, bukan dah jam 4. Form 4 lah. Okay, kita try lah. Sedang kita try soalan supaya you all boleh nampak. Betul ke aku buat ni kan? Nak macam mana nak buat ni? Kalau sebut je tak faham tadi tu. Tu apa? Tak tulis nota kan? Salin lambat sikit. Recording dah bagi dah. 2 minggu tak ada kelas. Seminggu tak ada kelas kan? Ni minggu kedua baru ada kelas. Pun tak nak salin. Apa masalah negara kau tak tahulah. So, X tolak Y lebih besar tu sama dengan 3. Okay, mula-mula buat apa? Boleh ke terus tukar dengan sama dengan? Apa saya cakap? Kena buat apa dulu? Kena buat apa dulu ni? Emily. Nak buat apa dulu kalau dapat macam ni? Dia suruh lorek, bina dan lorek graf. Bina dan lorekkan graf. Okay, mula-mula Allah. Mula-mula tukar dengan, buat sama dengan, bukan. Apa saya cakap tadi? Bukan buat sama dengan dulu. Kena buat apa? Jadikan Y sebagai subjek dulu. Jadikan Y sorang-sorang. Syarat dia apa? Ada 3 syarat. Y sorang-sorang, Y positif, Y duduk belah kiri. Jadikan Y benda 3 ni dulu. Bukan cari Y. Jadikan Y sebagai subjek. Y tu tinggal sorang-sorang. So sekarang Y sorang-sorang tak Emily? Y sekarang sorang-sorang tak Emily? Tak, dia ada siapa kawan dia tu? Dia ada siapa kawan dia kalau dia tak sorang-sorang? Ada X. Okey Adam. Nak buat apa ni Adam? Emily cakap ada X lah kawan Y ni. Nak buat apa? Adam? Oh Adam nak buat apa? Cepat dah type abang.
Kena jadikan plot. Tiba-tiba pula jadi plot apanya. Y pun tak jumpa lagi. Kau nak plot apa? Buat apa? Cari Y tu. Bagi Y duduk seorang-seorang. Macam mana nak jadikan Y seorang-seorang? Astaghfirullahalazim. Macam mana nak jadikan Y seorang-seorang ni? Adam. Ni basic ni. Pindah-pindah ni. Nak Y forever alone. Macam mana? Macam mana Adam nak Y forever alone Adam? Emily dah cakap dah. Y tu ada kawan dia X. So macam mana nak jadikan Y seorang-seorang? Kalau dia ada kawan X tu nak buat apa? Nak buat apa? Astaghfirullahalazim. Aku telan juga kau orang ni kan. Fakrushi nak buat apa Fakrushi? Nak jadikan Y sebagai subjek macam mana? Fakrushi. Weh, jadikan Y sebagai subjek ni benda paling awal sekali tau kita belajar waktu mula-mula sekali buka kelas. Ni benda paling utama sekali kita belajar waktu buka kelas ni. Bukan buka kelas tahun ni Waktu korang mula-mula kelas dengan saya dulu. Kita belajar algebra. Pindahkan Y? No. Kita nak Y. Kenapa nak pindahkan Y, kakak? Kita nak Y seorang-seorang. Pergi pindahkan Y. Pergi dekat belah sana. Ada 3 pula kawan dia. Lepas tu patah balik-balik. Macam mana? Kita nak Y seorang-seorang. Itu target kita yang pertama sekali. Y seorang-seorang nak buat apa? Kurungkan? Nak kurung apa? Nak kurungkan apa? Apa yang nak kurungkan? Tak ada kena-mengena nak kurungkan Y tiba-tiba. Tolonglah, ya Allah, tolonglah. Dah form 4, pindah pun tak reti lagi ke? Banyak kali dah ajar. Pindahkan X tu pergi dekat sebelah 3. Jadi operasi apa, Roslyn? Ni nampak ni. X dengan Y dia duduk sebelah-sebelah kan? Kita nak ke X ni? Tak nak. Nama pun nak Y forever alone. Y seorang-seorang. Bahasa apa lagi yang korang tak faham? Y seorang-seorang. Pindahkanlah X dia duduk belah kanan. Jadi operasi apa, Roslyn? Apa yang kembangkan pula? Adam, kembangkan mesti ada 2 kurungan, Adam. Apa yang mimpi ni? Makin jauh makin merepek pula. Tak ada kaitan langsung. Bukan tak suka awak jawab tau. Makin merepek. Jauh sangat perginya. Tak ada belajar kembangkan pun dalam topik ni. Satu kembangkan pun kita tak ada buat, Adam. Pindahkan X ni jadi apa? Tiba-tiba pula kembangkan pakcik ni. Geram pula aku. Operasi apa kalau ni? Pindah X ni. Jadi operasi apa? Belum lagi tukar simbol. Selagi tak pindah Y, dia tak akan tukar simbol. Jadi tolak. Siapa tolak siapa? Sabar dulu, jangan tukar simbol lagi. Cari Y dulu berapa, baru tukar simbol. Last kali akan tukar simbol. Tu pun bukan semua soalan tukar simbol Siapa tolak siapa? 3 tolak X. Sebab apa? 3 tu tuan rumah, X tu pendatang kan? Mestilah X kena duduk belakang, takkan nak duduk depan pula. So negative Y
lebih besar atau sama dengan 3 tolak X. Okey, sekarang Y dah sorang-sorang ke belum? Y dah sorang-sorang ke belum? Dah sorang-sorang kan. Okey, settle dah sorang-sorang. Yang kedua, Y mesti apa? Lepas Y sorang-sorang, Y mesti apa? Adakah kena sorang-sorang saja? Tak, kita ada 3 benda nak jadikan Y ni. Lepas sorang-sorang, Y mesti apa? Y mesti positif. Sekarang Y positif ke? Tak, negatif kan? So, bila daripada negatif nak tukar positif, baru kita akan tukar simbol. Yang pertama, kita akan tukar simbol. Yang kedua, dia punya sebelah tu pun akan bertukar. Okey, dia jadi macam ni. Tukar tempat lah senang cerita. So, dia akan jadi negatif 3 tambah X lebih kecil sama dengan positif Y. Lebih besar. So, negatif 3 tambah X lebih besar daripada Y. Kenapa tiba-tiba 3 tu jadi negatif? Dia langkah, dia tukar tempat. Lepas tu, bila kita terbalikkan, tukar Y tu dekat belah kiri. Sekarang ni negatif 3 tambah X lebih besar daripada Y kan? So, kalau Y duduk depan, dia akan jadi simbol apa? Y lebih apa? Masih lebih besar ke? Simbol apa sekarang? Lebih kecil. Dah bertukarlah simbol dia. Kita akan baca daripada kanan ke kiri. Tadi kita baca kiri ke kanan kan? Dapat Y lebih besar. Sebab apa? Dia negatif. Bila dia pindah tempat, automatik dia akan tukar simbol jadi lebih kecil. Y lebih kecil dan sama dengan negatif 3 tambah X. Boleh faham tak sampai sini? Ingat, nak jadikan apa? Y tu sorang-sorang dulu. Yang kedua mesti positif. Yang ketiga belah kiri. Sejuta kali dah ulang. Topik lain pun buat benda ni. Tolonglah. Kalau ni awak lemah nak jadikan perkara subjek ataupun jadikan sebagai subjek, jadikan perkara rumus kan. Kalau ini lemah, serius saya cakap memang susahlah mat awak nanti. Kalau pindah-pindah pun melalut-lalut lagi, merepek-repek, memang siap dah. Dah lah banyak pindah-pindah ni. Ni yang basic kot satu baris. Belum lagi 2 baris. Belum lagi 3 baris. Okey. So dah jadi macam ni, baru kita tukarkan dia kepada simbol sama dengan. Ingat Emily tukar simbol lah sekali. Bukan tukar simbol awal-awal. Jangan gatal tukar simbol awal-awal. Jadikan perkara rumus dulu. Jadikan Y tu forever alone dulu, baru tukar simbol. Kalau perlu. Kalau tak perlu, tak perlu tukar simbol. Okey. Lepas tu buat apa? Dah dapat Y sama dengan negatif 3 tambah X. Adam faham tak Adam? Fakrushi? Adam, Fakrushi, Iman? Faham ke tak ni? Mana Adam dengan Iman ni? Yang 4Y tu boleh ulang balik. Okey, boleh. Iman mana Iman? Dah lah tak faham. Tak respon pula tu. Faham. Tanya tak faham siap Okey, macam ni. Adam. Mula-mula, kalau kita ada apa-apa sahajalah persamaan yang dia ada 2 benda dekat depan. Maksudnya bukan Y seorang-seorang. Bila kita nak selesaikan topik ni, mesti make sure Y tu sebagai subjek ataupun Y mesti seorang-seorang belah kiri. Okey, saya tukar X tambah Y lebih besar tu sama dengan 6. Sekarang ni, Y tu dah seorang-seorang ke Adam? Y tu dah seorang-seorang ke belum Adam? Belum. Ada siapa kawan dia? Takkanlah Y kawan dengan Y. Cantik juga budak ni kan. Kita nak Y seorang-seorang. Siapa kawan Y tu? 6? Apa maksud kawan ya? Kawan kan dia duduk sebelah-sebelah ke dia duduk jauh-jauh
dalam kelas. Ha. X lah kawan dia. 6 ni dah seberang ni. Ini umpama dinding. Dinding. Ni kelas lain. Ni kelas lain. Siapa kawan dia? X lah kawan dia. Kawan satu kelas dia. Mestilah duduk belah yang sama. Itulah maksud kawan. Okay, lepas tu nak buat apa? Kita nak ke X tu ada dekat sebelah Y? Nak ke X ada sebelah Y lagi? Tak, kita nak Y seorang-seorang. So nak buat apa? Nak jadikan Y seorang-seorang buat apa? Pindah siapa? Pindahkan X. So sekarang X ni kalau pindah jadi apa? Jadi operasi apa? Macam mana nak tahu operasi apa? Tengok depan ni. Sekarang X tu operasi apa? Ataupun dia positif ke negatif? Kalau pindah jadi apa? Kalau dia langkah pergi kelas sebelah, jadi apa? Negatif. So siapa tolak siapa kalau X tu pindah? Siapa tolak siapa? Siapa tuan rumah, siapa pendatang? Siapa tolak siapa? Cepat Adam, siapa tolak siapa ni Adam? X dah pindah belah kanan ni. Kenapa tolak Y pula? Siapa yang pindah? Astaghfirullahaladzim. 6 tolak X lah. Kenapa 6 tolak Y pula? Y kau tak pindah pun. 6 tolak X. Lepas tu, dah dapat tak Y tu duduk seorang-seorang? Y dah duduk seorang-seorang ke belum? Selain daripada Y duduk seorang-seorang, lagi apa lagi kita kena jadikan? Y tu mesti apa? Selain Y seorang-seorang lagi, Y mesti apa? Positif. Yang ketiga, Y mesti duduk belah mana? Sebelah mana? Y mesti duduk belah mana? Belah kiri. So sekarang Y positif tak? Positif tak Y awak ni? Duduk belah kiri tak? Duduk belah kiri ke tak? Dah belah kiri. So settle lah. Baru boleh tukar jadi simbol sama dengan. Okay, contoh yang tadi. X tolak Y lebih besar atau sama dengan 3. Okay, kena buat apa Adam? Sama je cara dia. Kena buat apa Adam? Pindahkan siapa? Pindahkan X ni pergi belah kanan. So dia akan jadi operasi apa kat X tu? Tolak kan? Siapa tolak siapa? Mana datang 6 pula? Aduh.
Fokus Adam, fokus. Soalan dah berbeza lah kot abang. Bukan soalan sama. Mimpi budak ni. 3 tolak X. Okey, lepas tu jangan tiru sebiji. Contoh belah kiri ni. Ha, lepas tu Y dah seorang-seorang kan belum? Dah. Yang kedua, Y dah positif ke belum? Ha, tapi bukan positif kan? So macam mana nak positifkan dia? Pindah tempat dia. So tadi Y belah kiri kan? Kita pindah pergi belah kanan. 3 tolak X ni tadi belah kanan. Pindah pergi belah kiri. Sebab apa? Kita nak positifkan Y. Sebab apa? Y belah kiri negatif. Langkah akan jadi positif lah. So 3 tolak X. Dia akan jadi apa kalau kita langkahkan dia? 3 tolak X. Kita patah balik. Ha, jadi apa? Dekat 3 tolak X tu. Ha, pusingkan dia. Yang mana positif jadi negatif. Yang mana negatif jadi positif. Jadi apa? 3 tolak X pindah belah kiri jadi apa? Kenapa 3 tolak Y pula? Saya cakap 3 tolak X ni semua pindah pergi belah kiri. Ini pindah pergi belah kanan. 3 tolak X pindah pergi belah kiri jadi apa? 3 tu sekarang positif ke negatif Adam? Kalau pindah jadi apa? Negatif. So akan jadi negatif 3. Negatif X. Kalau pindah jadi apa? Positif X tambah X. Simbol masih sama. Negatif Y. Kalau pindah pergi belah kanan jadi apa? Positif Y. So sekarang Y dah positif ke belum? Dah. Sekarang tinggal lagi satu je. Y tak duduk belah kiri. Y duduk belah kanan. So macam mana nak tukar jadi Y duduk belah kanan, belah kiri? Kita baca je terbalik. Okay. Kalau baca daripada kiri ke kanan, negatif 3 tambah X lebih besar sama dengan Y kan? So kalau terbalikkan simbol tu jadi apa? Kalau kita baca daripada Y, tengok simbol tu jadi simbol apa? Y lebih apa Adam? Ha, tengok simbol tu, baca daripada Y. Baca daripada belah kanan. Ha, akan jadi simbol apa? Lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil sama dengan negatif 3 tambah X. Ha, terbalikkan je simbol tu. Baca je daripada belakang. Kalau kita baca daripada depan, nampaklah negatif X, negatif 3 tambah X lebih besar daripada Y. Tapi kalau kita terbalikkan, Y lebih kecil daripada negatif 3 tambah X. Faham tak ni Adam? Ha, salin dulu sekejap. Jangan salah pindah ni, sayang je. Salah pindah terus salah semua. Memang nak buat ni, grafnya memang kena Y sama dengan apa. Tak boleh X tambah Y sama dengan apa. Memang korang takkan dapat graf yang betul. Sebab kan graf dia kan Y sama dengan MX tambah C. Dan kalau ada X depan tu, mana nak cari dia punya kecerunan bagai kan? Jadi salah lah kecerunan dia nanti. Kalau duduk belah kiri, positif, pindah belah kanan, negatif. Kau awak tadi nak baca kecerunan dia tu nanti. Gradient dia. Kita set sana bagi tahu Adam eh. Yang lain kalau ada soalan boleh tanya.
Alright. Ada soalan Emily? Ni saya nak padam Emily ada soalan ke? Tak lagi sikit Emily. Okay. Cikgu nanti minta keluar awal sikit. Boleh tak? Sebab tadi saya tengah berulang kaji dengan cikgu saya untuk exam esok. Okey, okey Emily. Boleh je. Tak apa. Nanti ni awak boleh je tengok video tau. Hari ni kita akan belajar benda yang sama kita belajar 2 minggu lepas. Cuma hari ni grafnya bukan satu. Grafnya akan ada 2 ataupun lebih. Itu je beza dia. Cara masih sama. Semua sama. Cuma bezanya graf akan ada 2 ataupun lebih dalam satu skala tu. Okey? Dalam faksi X dengan Y tu ada 2 ataupun lebih graf. Itu je. Tapi ni kita nak revise balik ni. Tak ingat ni. Okey, lepas dah tukar jadi sama dengan buat apa? Alright. Okey, lepas tukar jadi sama dengan buat apa? Y sama dengan negatif 3 tambah X. Lepas tu, step seterusnya, langkah seterusnya. Buat apa Fakrushi? Langkah seterusnya nak buat apa ni? Tak ingat dah. Buka nota. Please buka nota. Saya bagi nota dah. Cari X. Salah. Bukan cari X. Ayat tu tak kena. Bukan cari X. Kalau nak cari sebenarnya ayat dia ialah cari Y. Kena buat apa Fakrushi? Cepat. Next step nak buat apa? Come on class. Ya Allah, dah bagi nota ya Allah. Carilah Y. Apa saya cakap? Masukkan nilai yang logik dekat X tu. Sub nilai. Masukkan nilai. Ingat dalam kepala otak tu. Dah dapat sama dengan sekarang ni kita kena cari Y. Kenapa nak cari Y ni? Nak plot ni. Kejap lagi nak plot graf. Kalau tak tahu berapa nilai X dengan Y, macam mana kau nak plot graf tu nanti? Kan? Carilah X dengan Y. Sekurang-kurangnya kena cari berapa X dengan Y ni? Berapa banyak nak kena cari X dengan Y ni? Sekurang-kurangnya berapa nilai? Dua cukup dah. Tak payah buat banyak, 2. That's it. 2 sahaja. Tak payah cari sampai 4. Okay. So kita cuba daripada nombor berapa? Nombor paling kecil, paling senang berapa? 0. Cari X 0. Masukkan X 0 dapat Y berapa? Y dapat berapa? Kalau X 0, Y sama dengan? Y sama dengan berapa? Aduh, masuklah dalam kalkulator guys. Masuk dalam kalkulator guys. Kan saya dah ajar macam mana nak ganti. Tak ingat tengoklah balik. Ya, negatif 3. Siapa yang tak tahu mana datang negatif 3 ni?
Ngaku je. Siapa yang tak tahu? Mana datang negatif 3 ni? Dah jatuh daripada langit ke? Negatif 3 ni? Ha? Siapa yang tak tahu? Mana datang negatif 3 ni? Baik-baik kita tahu sekarang. 1, 2, 3, 4. Lambat penuh nak angkat tangan Adam ni. 5. Iman, macam mana dapat Iman negatif 3 ni, Iman? Oh, Iman, macam mana dapat negatif 3 ni? Hasil tukar Y dengan X3, tak faham. Macam mana awak masuk dalam kalkulator? Macam mana awak masuk dalam kalkulator? Jadi macam mana? Hasil tukar Y dengan X3. Nonsense. Cuba awak hantar gambar ke saya, Iman. Macam mana awak masuk dalam kalkulator dapat Y sama dengan 3? Nak tengok? Fakrushi, macam mana Fakrushi dapat Fakrushi? Y sama dengan negatif 3? Macam mana nak masuk yang lain ni? Jawablah cepat sikit. Tolonglah. Mana Iman gambar? Awak tengok kalkulator. Macam mana dapat Y tu negatif 3? Awak tengok kalkulator. Dia tak turun daripada langit Dia memang akan tengok kalkulator. Ya benda korang ni malam ni merepek sangat ni Apa yang merepek sangat ni? Semua merepek, tahu tak? Jawab tergegi macam tak faham. Yang dapat tu saya tahulah dia dapat daripada mana. Yang tak dapat ni cerita dia. Lepas tu tak nak mengaku pula tak faham. Sakitnya hati aku. Tak apalah macam ni. Ni dah dekat sejam dah tahu kelas cerita dia. Tapi you all macam tak belajar langsung kelas 2 minggu lepas tau. 2 minggu lepas je pun. Homework pun tak siap cerita dia. Homework sikit je. Tapi tak buat. Tak faham lah. Form 4 dah. Bukan yang kecil lagi. Bukan 4 tahun ni. Bukan 4 tahun. Bukan darjah 4. Bukan 4 bulan. Tak. Form 4. Tingkatan 4. 16 setahun. Okay. Bukan setahun 6 bulan. Okay. Bukan 16 bulan. Tidak. 16 tahun. Kepala otak tu sebenarnya dah boleh fikir dah. Dah boleh fikir dah. Sepatutnya dah ada cita-cita. Kau nak jadi apa? SPM nak dapat apa? Sekarang pun dah tahu dah aliran apa. Dah dekat setengah tahun dah belajar kat sekolah. Dah tahu ambil aliran apa. Sepatutnya dah nampak dah. Oh ni nanti at least aku ada cita-cita nak jadi ni. Sekian. Jadi ke tak jadi tu nombor 2 lah. Yang penting usaha. Tapi ni entahlah. Tak tahulah kelas hari Selasa ni dia macam. Tak lah. Saya tak suka compare-compare kelas sebenarnya. Saya ajar form 4 2 kelas Selasa dan Rabu. Totally different lah. Saya boleh cakap totally different. Saya tak suka compare. Saya bukannya cikgu yang suka compare. But sometimes, you have to be compared. To relax. Apa masalah korang ni? Umur sama, pemikiran sama, jantina sama. Laki atau perempuan. 2 je jantina. Tak tahulah kalau ada yang ketiga kan.
Tak laki perempuan, tak perempuan laki. Pemikiran sepatutnya sama. Kau sekolah bandar ke, kau sekolah luar bandar ke, kau sekolah pedalaman ke. Everyone has gadget now. Semua orang ada TikTok, IG and so on. You can Google anything. You can check GPT everything. Tak ada masalah pun daripada segi pemikiran. Daripada segi awak punya otak sendiri. Nak fikir ke tak nak fikir? Itu je masalah korang ni. Kalau you all sibuk sangat dengan gadget ataupun sibuk sangat dengan melara yang tak apa-apa, you will see lah your result nanti. Tak cakap banyak tau. Betul. Kalau you usaha, you dapat. Serius tak tipu. Daripada fail, boleh SPM. There's nothing impossible, okay? Tak ada apa benda yang mustahil pun dalam kehidupan kita ni. Budak yang pandai-pandai, nanti dapat result boleh je jadi tak ada A. Tak ada apa yang impossible pun. Semua atas usaha sendiri. Yakin sangat tak boleh. Malas pun tak boleh. Malas lagi dah tak boleh kan? Yakin sangat pun tak boleh. Saya ceritalah student saya waktu SPM 2 tahun lepas. Dia sangatlah yakin. Terlebih yakin orang lain sibuk buat diorang sekolah mahad kan? PQS, pengajian Quran Sunnah. Orang lain semua study PQS sebab PQS tu susah kena hafal buku teks and so on. Dia terlalu fokus dekat mat. Saya as cikgu mat pun saya bising waktu tu. Saya cakap, kenapa kau tak belajar kan PQS? Ustazah kat depan, you sibuk nak buat mat apa hal? Bagus sangat ke diri you tu? Bagus sangat ke diri you nak buat macam tu dengan cikgu you? Dan dia kata, tak apa, PQS saya boleh score lah semua kan? And then, came out the SPM result, dia tak cemerlang pun. Dia adalah pelajar yang cemerlang pada asalnya dan tak cemerlang pada akhirnya. Why? Cermin diri sendiri. Tengok apa masalah dirinya. Kadang-kadang kita ni terlebih rasa bagus sangat. Ya juga kan. Terlebih malas pun sama juga. Itu masalah lah masalah. Dua tu memang masalah. Nak kata, saya nak jadi biasa-biasa je lah cikgu. Tak nak rajin sangat, tak nak malas sangat. Bukan tak boleh tak nak rajin sangat, tak boleh malas sangat. Ada masa you kena rajin. Okay, time belajar lah. Time habis kelas kan, kau nak hurah-hurah suka hati lah. Tapi at least buat lah lepas dua hari lepas kelas tu. Try buat latihan, ingat lagi tak aku ni You all manusia, bukannya boleh ingat semua benda pun tanpa latihan. Apa-apa subjek pun lah. Tak kisah subjek apa sekalipun. Sains ke, maths ke, bahasa ke, anything. Tak ada benda semua orang boleh ingat. Korang lagi lah ambil berapa subjek? 8, 5, 6, 7, 8, 9. Tak boleh ingat semua subjek pun. Saya dulu pun macam tu juga. Tadi ingat ambil 9 subjek SPM, saya tak ingat pun 9 tu. Saya tak score pun straight A. Tak straight A pun. Saya bukan budak straight A. Kenapa? Sebab tak usaha betul-betul lah cerita dia. Jangan menyesal di kemudian hari. Okay? Kita sambung. So, cara buat dia macam mana? Kita kena gantikan X tu dengan kosong. Macam mana kita boleh tahu nak pilih kosong ni? Ini try and error sahaja. Kosong ni, orang main letak je. Letak je lah apa-apa nombor nak letak. Asalkan jawapan dia tak jadi pecahan ataupun perpuluhan. Itu sahaja. Kenapa nanti nak plot dekat graf tu, kalau pecahan ataupun perpuluhan, masak korang nak plot. Okay? Biarlah ambillah nombor apa-apa pun asalkan tak dapat jawapan pecahan ataupun perpuluhan. Okay? So kita masukkan kosong, X kosong. So macam mana nak masuk kalkulator ni? Gantikan je X tu dengan kosong. So tadi negatif 3 tambah X tu tadi ganti dengan kosong. Gantikan je lah. Tolonglah ingat, masukkan ataupun sub tu. Gantikan sahaja negatif 3 tambah kosong. Tadi kan negatif 3 tambah X kan? So X tu dah ganti dengan kosong. Dapat apa? Negatif 3. Then now, kita akan masukkan pula nombor selepas kosong iaitu 1. Gantikan pula kosong tu, X tu dengan 1. So ni tadi kosong kan? X tu kosong. Padam, tukar 1. Dapat negatif 2. So ini adalah nilai yang korang akan plot dalam graf tu. Okay, lepas tu kita pun plot lah graf. Saya tak tanya dah nak buat apa lepas tu. Sakit hati aku. X, Y. Graf ni plot tak ada masalah. Dia punya skala tak ada masalah. Kalau dalam kertas exam dia bagi besar ni, you all kena penuhkan besar ni. Kalau dia kata dia bagi besar ni, satu A4, penuhkan satu A4 tu. Satu graf paper tu. Tapi biasanya untuk soalan ni, dia akan bagi ruang sikit je. Dia tak akan bagi satu kertas graf pun. Jangan risau. Buatlah, okay. Nampak kan X tu kosong dengan 1. Saya pun buatlah
2 kotak, 1. Lepas tu 2, 3. Lepas tu ini negatif 1. Ini kosong. Oh, Y tu negatif banyak kan? Tariklah garisan tu ke bawah. 2 kotak, 1. 2 kotak, negatif 2, negatif 3. Ini jadi 1, 2, 3. And then plotkan. Janganlah tak ingat plot macam mana. Belajar waktu darjah 4. Benda lah plot ni So tengok X kosong, Y negatif 3. Tengok mana X kosong. Oh, X kosong kat sini. Kat tengah-tengah tu kan. Antara X dengan Y tu kan. Then Y negatif 3 kat mana? Kat bawah. So kita plot lah macam ni. Saya plot warna hijau lah bagi nampak berbeza sikit. So ini adalah X kosong, Y negatif 3. Seterusnya ialah X1, Y negatif 2. Okey, X1 yang ni kan. X1 kat sini. Lepas tu Y negatif 2 dekat bawah ni. So tandakan dia. Okey. Lepas dah siap tandakan dia, kita nak buat garisan dia. So untuk soalan ni, garisan dia macam mana ya? Macam mana garisan graf dia tu? Putus-putus ke? Tak putus-putus. Malas lah tanya korang ni, jawab. Jawab pun padu. So tak putus-putus, padu. Full lah maksudnya, tak putus-putus ataupun padu tu full. So kita pun gariskan lah dia punya ni full. Gariskan sepenuh-penuhnya. Garis sampai habis. Okey. Lepas garis kita nak lorik. So simbol apa ni? Soalan ni simbol apa sekarang dipakai? Lebih besar atau sama dengan ke lebih kecil dan sama dengan? Manakah simbol yang kita nak ikut? Manakah simbol kita nak ikut? Lebih besar ke lebih kecil? Simbol lebih kecil. Kita akan ambil simbol yang ada pada Y kat sorang-sorang tu. Jangan ambil yang atas tu. Yang atas ni ada X dengan Y belah kiri. Kita akan ambil simbol yang bila Y tu dah sorang-sorang dan dah positif. Iaitu simbol lebih kecil dan sama dengan. Okay, now nak lorikkan dia kan. So nak lorik bahagian 1 ke bahagian 2? Nak lorik bahagian 1 ke bahagian 2? Bahagian 1 ke bahagian 2 nak lorik ni kelas? Bahagian yang kedua, yang bawah. Yang bawah Adam, yang bawah. Yang bawah sebab dia lebih kecil. Ingat. Yang bawah kecil je bawah. So inilah jawapan dia. Settle. Dapatlah 4 markah. 4 markah tu banyak ke sikit? Banyak weh. Banyak 4 markah tu. Okay. So ini adalah cara untuk buat graf. Okay. So sekarang kita akan bincangkan homework sekejap. Untuk soalan nombor. Untuk homework you all, saya bagi soalan nombor 6.1, 4, 5, 6, 7, 8. 6.1, 4. Okay, so 4 ni sama je macam yang atas tu. Sepatutnya tak ada masalah soalan nombor 4 ni. Just gantikan sahaja nilai koordinat ni dalam persamaan ni. Nombor 4. Salah pula. Nombor 4. So masukkan je nilai ni dalam persamaan ni. So kita masukkanlah negatif 5. Sebab ini kan X depan kan, Y belakang kan. Jangan tak tahu pula So negatif 5 lebih besar atau sama dengan negatif 3 darab 3 tambah 8. Mana datang negatif 3 darab 3 ni? Ni gantikan X dengan 3. Dalam koordinat dah dibagi. Okay, so kira dapat berapa? Negatif 5 lebih besar atau sama dengan negatif 1. Betul ke negatif 5 lebih besar daripada negatif 1? Betul ke salah? Negatif 5 lagi besar daripada negatif 1. Salah kan? Salah. So apa? Negatif 5 tu lebih kecil. So ini jawapan dia salah. Okay, next. Untuk B pula. Negatif 6, 10 dia punya koordinat. And then kita gantikan dalam persamaan dia. So 10 lebih kecil daripada negatif 6 tambah 5. Tambah 10 pula dah. Tambah 5.
10 lebih kecil daripada negatif 6 tambah 5. So akan jadi 10 lebih kecil daripada negatif 1. Betul ke 10 lebih kecil daripada negatif 1? Betul ke salah? Salah. So sebenarnya jawapan dia bukan salah lah. Jawapan dia tidak menyelesaikan. Sebab dia kata tentukan sama ada setiap titik berikut adalah penyelesaian bagi ketaksamaan kan. So jawapan dia ialah dua-dua ni tidak menyelesaikan. Macam mana kita nak tahu menyelesaikan ke tidak? Kita masukkan koordinat tu dalam persamaan tu. Titik X, Y tu masuk dalam persamaan tu. Tengok dia follow tak simbol ni. Simbol yang dia beri. Kalau follow menyelesaikan. Kalau tak follow dia tak menyelesaikan lah. Okay, next ialah lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan yang diberi. Okay. So ini nak lorik bahagian 1 ke bahagian 2? Tengok simbol. Nak lorik bahagian 1 ke bahagian 2? Tengok simbol dia bagi. Okay, Roslyn cakap 1, orang lain. 2 lagi. Okay Adam, ini simbol apa Adam? Tu simbol apa tu Adam? Lebih apa? Lebih besar. Okey, macam mana nak tahu simbol tu lebih besar atau lebih kecil? Buat 2 simbol. Macam mana kita nak tahu besar ke kecil? Hubung kaki kat belakang ni. Kalau simbol yang ni, huruf apa ni? Huruf B ke huruf K? Adam, huruf B ke huruf K tu? Dan dekat soalan A tu, huruf B ke huruf K? B tu apa? Besar ke kecil? Besar lah kan? B tu besar. Tak ada becil pula tiba-tiba So lebih besar. So lebih besar kita akan lorik ke atas ke bawah? Kalau lebih besar kita lorik atas ke lorik bawah? Lebih besar kita akan lorik atas. Katalah, tak faham lah ni atas ke bawah kan? Tak tahu siapa yang atas, siapa yang bawah kan? Okey, buat guna tangan kau. Macam ni kan? Nampak dia naik tangga kan? Cuba saya ingatkan sikit. Oh, inilah atas, ini bawah. Macam tu. Katalah dia macam ni pula. Saya ingatkan. Oh, ini atas, ini bawah. Kalau susah sangat nak faham kan? So, ini adalah lebih besar. Besar mesti duduk dekat bahagian atas ataupun belah kanan. Kalau dia ada atas bawah, dia sengit macam ni, kita tengok atas bawah. Kalau macam ni, kita tengok atas bawah. Kalau betul-betul tegak macam ni, kita akan tengok kiri kanan. Kanan positif, kiri negatif. Okay, next. B. Nak lorik bahagian yang pertama ke bahagian yang kedua? Bahagian 1 ke bahagian 2? Tengok simbol. Tengok simbol Adam. Tengok simbol Adam. Simbol apa tu nak lorik bahagian mana? Adam Fakrushi? Adam faham tak ni Adam? Simbol tu lebih apa Adam? Fakrushi, simbol tu lebih apa? Lebih besar. So lebih besar 1 ke 2 Adam? Atas ke bawah? Atas. So mana satu atas? 1 ke 2? Satu. Jangan lorik sama dengan graf Graf ni gini kau lorik macam ni. Graf dia gini lorik macam ni. Jangan. Nanti awak pening. Sebab awak buat graf, awak yang lorik. Nanti awak pening. So kita akan lorik macam gini.
berlawanan dengan graf tu. Ataupun saya ingat dia pun boleh juga, tak ada masalah kan. Okay, so settle sampai B. Next ialah C, simbol lebih kecil. Lebih kecil maksudnya kita akan duduk dekat bawah. Okay, next. D pun sama, simbol lebih kecil akan duduk dekat belah bawah juga. And then E pun, E lebih besar, dia akan duduk dekat belah atas. Tengok sendirilah simbol tu macam mana, okay? Okay, next seterusnya, bagi setiap graf berikut tentukan sama ada rantau yang berlorik memuaskan ketaksamaan yang diberikan ataupun tidak. So, tengok simbol dia. Betul ke dia lorik belah kanan tu? Betul ke kanan tu atas? Betul ke kanan tu atas? Yang dia lorik tu betul ke belah atas? Kan simbol lebih besar kan? Betul tak? Betul tak atas dia lorik tu? Betul lah. Saya ingatkanlah tangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Menguji kesabaran betul lah korang ni. Kalau depan ni, bagi dah ni. Ni, buat tangan macam ni. Ni bukan nak nampak orang Buat tangan macam ni. Saya ingatkan sikit. Nampak tak? Atas ni belah atas kan? Ini belah bawah. Macam ni. Saya ingatkan sikit. Ni belah atas, ni belah bawah. Kalau tak faham lagi, tak tahu nak buat macam mana. Okay. So, di lorik dah betul belah atas. Tengok dia punya garisan graf. Betul ke garisan graf macam ni kalau simbol macam ni? Kalau simbol lebih besar, betul ke garisan graf dia padu? Betul ke salah? Salah. Kalau ada sama dengan baru padu garisannya. Padu tu apa? Maksud dia full. Ni garisan full. So kalau simbol lebih besar sahaja, tak ada sama dengan garisan dia sepatutnya macam mana, Roslyn? Kalau bukan padu, sepatutnya garisan macam mana? Sempang. Sepatutnya garisannya begini, putus-putus. Bukannya full. So ini jadi salah ataupun tak betul lah. Berikut bagi tahu graf tu memuaskan ataupun tidak memuaskan kan. So ini jawapan dia tidak memuaskan. Kenapa? Sebab garisan graf tu salah. Bukannya dia cakap pasal rantau berlorik, korang just tengok rantau berlorik je. Tak. Bila cakap pasal rantau berlorik ni, graf dan rantau berlorik ni, pertama sekali kena tengok M dia betul tak? Graf dia betul tak? Y sama dengan MX tambah C. Kalau M tu positif, graf dia akan naik atas. Positif M. Kalau graf dia turun bawah, negatif M. Lepas tu tengok lagi dia punya simbol. Sebab apa nak tengok simbol tu? Nak tengok dia punya garisan. So kalau simbol macam ni, garisan dia putus-putus. Kalau simbol dia ada sama dengan garisan dia padu. So itu benda nombor 2 yang kita akan tengok. Benda yang ketiga kita nak tengok ialah dia lorik tu. Kalau lebih besar ataupun lebih besar sama dengan dia akan lorik bahagian atas atau kanan. Kanan ni kalau ada graf tegak macam ni lah cerita dia kan. Kalau graf macam ni tengok atas bawah. Jangan sibuk tengok kiri kanan. Okay, yang kedua sama ada graf tu lebih kecil atau lebih kecil sama dengan dia akan lorik dekat belah bawah ataupun belah kiri. Tolonglah ingat benda ni, 3 benda ni. Bila nak suruh awak justify lorik itu. Okay, so untuk yang ni X tolak Y lebih besar atau sama dengan 3. Kita tak boleh terus cakap, oh betul ni lebih besar. Kenapa tak boleh? Sebab ini ada X tolak Y. Ingat, nak buat graf mesti Y seorang-seorang. Tak boleh ada kawan apa-apa. So kita pun pindahlah dulu. Ni soalan sama macam tadi. So pindahkan negatif Y lebih besar sama dengan 3 tolak X. So pindahkan Y pergi belah kanan. 3 tolak X pergi belah kiri. So akan jadi negatif 3 tambah X lebih besar sama dengan Y. And then terbalikkan dia. Y lebih kecil sama dengan negatif 3 tambah X. So tengok X dia positif. M dia berapa? M dia positif ke negatif? Y sama dengan MX tambah C. M tu positif ke negatif sekarang dalam soalan ni? M duduk dekat mana? M duduk dekat mana? M mesti duduk sebelah siapa? M mesti duduk sebelah siapa? Y sama dengan MX tambah C. M tu mesti duduk sebelah siapa?
Mesti duduk sebelah X. Sekarang ni nampak tak ada nombor tak dekat sebelah X tu? Tak ada. Tapi sebenarnya dia nombor berapa? Nampak tak ada nombor kan? Tapi sebenarnya ada nombor. Nombor apa? 1. Positif 1 ke negatif 1? Positif 1 kan? Positif 1. So betul tak kalau M tu positif, graf dia naik tangga? Betul. M positif, graf naik tangga. So graf dah betul dah? Okey, betul. Naik tangga. Okey, yang kedua kita akan tengok dia punya line. Betul ke kalau simbol macam ni, line dia full macam ni? Betul kan? Sebab ada simbol sama dengan. So line pun dah betul. So now kita nak tengok dia lurik. Betul ke lurik lebih kecil macam ni? Betul ke lurik lebih kecil dekat belah bawah? Betul, ni belah bawah lah kan? Macam ni. Ni. Bawah, bawah, bawah. So betul. So graf betul, garisan betul, lurik betul. So maksudnya ini jawapan dia ialah memuaskan. Okay, so settle. Okay, next kita pergi kepada soalan nombor 7 pula. Nyatakan ketaksamaan yang mentarifkan setiap rantau berlurik. So cerita dia sama macam yang tadi. Cuma sekarang kita kena tentukan simbol dia apa. Okay, yang pertama sekali nak tentukan simbol, kena tengok garisan ni. Kalau garisan macam ni, simbol dia apa? Ada dua je. Simbol dia apa? Sama ada apa atau apa? Simbol dia boleh jadi apa? Lebih besar ataupun lebih kecil saja. Saya rasa saya tak nak tunggulah awak jawab. Tergigit. Macam siput tahu tak? So simbol dia lebih besar ataupun lebih kecil. And then tengok dia lurik bahagian atas ke bahagian bawah ni? Bahagian atas. So kalau atas, mestilah lebih besar. So just tukar saja. Y lebih besar, negatif 3/2X. Siap. Okay, next. B pula sama juga tengok. Oh, ini simbol padu. So, simbol padu sama ada lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Tengok, oh ini lurik bahagian bawah. So, kita akan tulis Y lebih kecil sama dengan 3X tolak 1. Siap. Okay, next C. Y sama dengan 1/2X tambah 1. Tengok simbol dia, tengok graf dia. Okay, padu. Confirm ada sama dengan. Tengok atas ke bawah. Saya ingatkan macam ni. Oh, ini belah bawah, belah tapak tangan kan. So, jadi simbol lebih kecil sama dengan negatif 1/2X tambah 1. Settle untuk soalan nombor 7. Okay, next. Nombor 8. Korang nak tak nak kena lukis sendiri dan lurikkan rantau yang diberikan. So, ini saya nak semua orang hantar kat saya. Jawapan ni 8A, B, C dan D. Okay. Tak ada masa dah nak explain ni. Kalau ni korang tak reti, tak tahu nak cakap apa. Okay, buat sendiri. Saya nak hantar. Saya bagi sampai malam ni je. Malam ni, kalau tak bagi A, B, C, D, saya contact parents you all. Tak kisah. Tak kira. Okay, so untuk hari ni kita akan masuk kepada soalan yang akan melibatkan dua ketaksamaan linear. 2 ataupun lebih. Standard dia 2, dia boleh pergi sampai 3 ataupun 4 ketaksamaan linear lah. Cara masih sama macam kita belajar sebelum ni. So yang ketiga iaitu soalan yang melibatkan dua ketaksamaan linear. Iman kalau tak sempat salin lagi, saya tak tahu nak cakap apa dah Iman Saya rasa macam saya cakap kecewa. Kecewa lah sebenarnya. Sebab Adam dia tak sempat salin, dia bagi tahu. Cikgu nak salin kejap. Cikgu saya tak sempat salin. Kelas lain pun sama juga macam tu cerita dia. Saya bukan tak bagi masa nak salin. You decide to not to salin. Kalau katalah awak memang jenis orang yang sangatlah perlahan menulis kan. Sebab kemas. Contohnya ada student macam tu kan. Tulis tergigi sebab tulis kemas-kemas cantik kan. Ambil dah gambar. Waktu tengah kelas ni kan ambil gambar sekejap. Ataupun screenshot sekejap. Tapi janganlah screenshot kau peram pula tak salin. Tolonglah salin nota. Ni tak dapat kat luar nota macam ni. Tak ada siapa nak bagi. Cikgu kat sekolah pun boleh tentu lagi bagi nota matematik kan. Okey. So soalan yang melibatkan dua ketaksamaan. Dia sama je macam satu ketaksamaan.
Cuma bezanya kalau satu ketaksamaan, kita akan tengok macam ni. Okey, ada satu graf sahaja dalam tu. Bila melibatkan dua ketaksamaan, dia akan ada satu lagi graf ke, dua lagi graf ke. Boleh jadi sampai ke 4 graf dalam satu skala X dan Y tu. Paksi X dengan paksi Y tu mungkin akan ada 2 ke 3 graf ataupun 4. Maksimum 4 lah dalam soalan yang saya biasa jumpa. Standard 2 ke 3, maksimum boleh pergi sampai 4 sahaja. Okey. So contoh dia, lukis dan luritkan rantau yang memuaskan bagi ketaksamaan berikut. So lukis dan luritkan rantau yang memuaskan ketaksamaan berikut. So untuk ini saya akan bagi 3 ketaksamaan. Ini pun soalan yang standard. Dia akan bagi terus ketaksamaan ataupun dia akan bagi ayat, dia minta awak buat ketaksamaan. Yang bagi ayat dan buat ketaksamaan tu next class lah, hari Ahad ni, jangan lupa. Okey. So kita tengok dulu dia punya ketaksamaan dia ialah X lebih besar sama dengan 2, Y lebih besar daripada 1/4X, dan ketaksamaan yang ketiga ialah X lebih kecil sama dengan 17 tolak 3Y. So kat sini kita ada 3 ketaksamaan. Ada 3 ketaksamaan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jangan nampak macam ada satu ya. Ini sebenarnya ada 3 ketaksamaan. Okey. So bila kita nak lukis dan luritkan ni, kita kena ikut step daripada awal lah. Step yang pertama iaitu jadikan Y sebagai subjek. Okey, Y sebagai subjek yang pertama. Lepas tu jadikan sama dengan masukkan nilai, plot graf, decide nak pakai garisan apa, sempang ataupun padu, and then barulah kita luritlah sekali, baru luritlah step yang ke-6 ialah lurit. So itu ada 6 step yang you kena follow. Okay. So untuk soalan yang pertama, dia ada X ke? Tak ada X. So maksudnya dia hanya ada Y sahaja. And then kita bawa turun dulu. Okay, ini persamaan yang pertama. Buat slow-slow, buat satu-satu. X lebih besar sama dengan 2. So sebab dia tak ada Y, kita boleh terus tukar jadi X sama dengan 2. So nanti dia punya graf akan jadi X sama dengan 2. Tegak macam ni . Itu persamaan yang pertama. Okay, ada soalan tak untuk persamaan yang pertama? Boleh faham ke persamaan pertama ni macam mana nak buat dia? Kalau tak ada Y, maksudnya ada satu huruf je, sama ada Y sahaja ke, X sahaja ke, kita tak perlu gantikan lah. Kita terus buat je sama dengan. Okay? So X sama dengan 2. Orang lain boleh tak ni? Emily, Fakrushi, Adam, Iman. Boleh faham ke macam mana X sama dengan 2 ni? Datang daripada mana? Tanya faham ke tak faham pun. Sekejap . Iman dah keluar kelas dah kan? Tak tahulah apa masalah negara dia. Masuk balik dah. Okay. So X sama dengan 2. Okay, untuk seterusnya yang kedua iaitu Y lebih besar daripada 1/4X. Okay. Y dah jadi sorang-sorang ke? Y dah sorang-sorang ke belum? Dah kan? Dah positif ke belum? Dah positif kan? Dah sorang-sorang, dah positif.
So, kita boleh terus tukar kepada simbol sama dengan Y sama dengan 1/4 X. So, sekarang masa untuk cari nilai pula. So, cari dua nilai sahaja. Tak payahlah 2 sampai 4 tu. Ingat 2 je lah dalam kepala otak senang. Cari dua nilai sahaja untuk dapatkan X tu berapa, Y tu berapa. So, kita akan masukkan nilai X ya. So, pilihlah apa-apa nilai. Okay, kita try. Kita nak dua nilai kan? X dan Y. Okay, kita try dulu. Nilai X kosong. Okay, Y dapat berapa? Kalau X kosong, Y berapa? Kalau X kosong, Y berapa? Y kosong juga. Okay, settle. Okay, next. Kalau X1, Y dapat berapa? Kalau X1 dapat pecahan kan? So, boleh guna tak X1? Tak boleh. Okay, kalau yang mana yang tak tahu tu kan? Dia kan 1/4 X. 1/4 darab kosong. Dapat kosong. Oh, tukar pula kosong ganti dengan 1. Oh, dapat 1/4 dah. Tak boleh. Tak boleh. Pecahan ni. Tak boleh. Okay, so sebabkan 1 tak boleh, kita tukar dengan nombor lain. Okay, 2. 2 boleh tak 2? Masuk kalkulator. Padam 1 tadi, tukar dengan 2. Boleh ke tak boleh 2? 2 tak boleh. 3 pun tak boleh. Yang beli dah bagi tahu siap-siap dah. 2 tak boleh, 3 pun tak boleh. So kita try 4 pula. 4 dapat berapa? Emily. X4, Y1. So cukuplah cari 2 saja. Settle. Okay, next kita pergi kepada yang ketiga iaitu X lebih kecil sama dengan 17 tolak 3Y. Boleh terus tukar sama dengan ke ni? Yang ketiga ni? Boleh tak tukar sama dengan terus? Tak boleh. Kena jadikan Y sebagai subjek ataupun perkara rumus lah. Y mesti seorang-seorang. So sekarang Y seorang-seorang ke? Tak kan? Y ada kawan dia 17 tu. Pindahkan 17 pergi belah kiri. Jadi apa? Pindah Y 17 pergi belah kiri. Jadi apa? Siapa tolak siapa? Siapa tolak siapa? X tolak 17 X tuan rumah kan? X tolak 17 lebih kecil sama dengan negatif 3Y. Okey lagi, ada lagi tak kawan dekat Y tu? Yang kita kena pindah. Negatif 3. Okey, untuk keselamatan kita positifkan dulu negatif 3. Maksudnya kita pindah tempat ni siap-siap. So kita pindahkan. Ini pergi belah kiri. Ini semua pergi belah kanan. Supaya awak tak tersilap. So kita akan tukar jadi 3Y lebih kecil sama dengan X. Negatif X tambah 17. Sebab apa nanti kalau kita pindahkan negatif 3 tu ada orang pindahkan 3 dia tak pindahkan negatif. So lebih baik kita terus pindahkan je. Tempat dia dulu bagi dia jadi positif dulu Okay, so jadi positif. Lepas tu barulah pindahkan 3 tu. So 3 kalau pergi belah kanan jadi operasi apa ya? Tiga pindah belah kanan jadi operasi apa? Tolak, biar betul. 3 dengan Y tu operasi apa? 3 dengan Y operasi apa? Darab kan? 3Y tu operasi 3 darab Y. Pindah jadi bahagi. Bukan tolak. Negatif X tambah 17/3. Okay, so dah dapat macam ni. Y dah seorang-seorang, Y dah positif, Y dah belah kiri. Barulah kita boleh tukar jadi sama dengan negatif X tambah 17/3. And then kita cari nilai. Cari 2 nilai sahaja cukup. Jangan banyak-banyak. Terabut kepala otak aja kan. So X1, Y1. Okay, masukkan X kosong dapat Y berapa? X kosong Y berapa? Ingat negatif X dengan 17 tu dalam kurungan baru bahagi 3.
Ha. Boleh ke X kosong? Boleh tak Adam? X kosong Adam? Adam boleh tak ni Adam masuk kalkulator ni Adam? Boleh ke tak boleh Adam? Tak boleh. Iman boleh ke tak boleh Iman masuk kalkulator Iman? Tak. Fakrushi boleh ke tak boleh Fakrushi masuk kalkulator? Tak. Ni, faham tak X tu gantikan dengan kosong? Faham tak X tu gantikan dengan kosong? Faham ke tak faham? Mana datang kosong tu kita pilih. Boleh isi nombor apa-apa saja. Tapi jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Jangan negatif. Faham tak? Kosong tu kita pilih. Faham ke tak faham? Faham Kosong tu kita pilih sendiri tau. Iman, kosong tu kita pilih sendiri. So, ini kan negatif X tambah 7. Okay, kalau kata dah pakai kalkulator yang paling tu lah kan. Negatif, so sekarang X kan. Negatif X tambah 7 kan. So sekarang X jadi berapa? Berapa nombor X? Berapa nombor X? Sekarang kita isi X tu berapa? Berapa kita isi X tadi? Ha, kosong. Tergigil lah korang ni. Geram betul lah aku. Cakap elok-elok pun. Ya Allah. Benda lah masalahnya. Negatif kosong tambah 7 bahagi 3. Tengok dapat jawapan 7/3. Boleh pakai ke 7/3 ni? 17. Tak boleh kan? Sebab apa? Pecahan. Jangan pecahan. Nanti susah nak plot kat graf. Kat graf nanti mana kau nak cari 5.6666 ni? Buat jadi nombor bulat. Okay, kosong tak boleh pakai. Okay, padam kosong ni. Tukar 1. So, tadi, ni kan kosong ni kan X. Padam tukar dengan 1. 16/3. Boleh ke 16/3? Ada negatif kan tadi kan? Negatif X. Tak boleh. So, tukar dengan 2 pula. Ha, 2 boleh tak? Ha, boleh. Dapat berapa? Kalau X 2, Y berapa? Y 5. Faham tak ni? Adam, Fakrushi and Iman. Dapat ke tak dapat ni? Astagfirullahaladzim. Adam, faham ke tak faham Adam? Okay, so far so good, so good, so good. Ah, tak so good siap kau. Iman? Faham sikit. Okay, apa yang awak tak faham? Apa yang awak tak faham Iman? Tolong explain sikit. Apa yang awak tak faham sebenarnya? Cakap cikgu, saya sebenarnya tak faham macam mana. Apa benda yang awak tak faham? Cakap per? Cakap per apa? Cakap per tadi? Saya tak faham yang cikgu cakap per tadi. Ini. Katalah ganti dengan 1 kan. Nampak tak jawapan dia berapa tu? Awak nampak tak dekat skrin saya jawapan dia berapa? Nampak tak berapa jawapan dia Iman kat skrin saya? Nampak kan? 16/3. Kalau katalah awak degil juga. Okay, saya nak letak X1, Y 16/3. Bila awak buat graf, X1, macam mana awak nak cari 16/3 ni duduk dekat mana?
Even kalau dapat pun, 16/3 ni 5.33. Okay, katalah awak buat kan. 1, 2, 3, 4, 5. Cerita dia, kita memang boleh panjangkan graf ni. Lepas 5, 6. Satu kotak satu kan. 5.33 tu nak tahu specifically-nya duduk dekat mana payah. Faham tak? Kan lepas 5, 6. Nak cari macam mana ni 5.33? Nak kira macam mana? 1 milimeter. Tak boleh. Payah. Sebab tu saya suruh cari jawapan biar nombor bulat. Faham tak, Iman? Sebab tu saya tak nak pecahan. Kalau pecahan nanti korang yang susah. Apa lagi yang awak tak faham, Iman? Tu je. Jangan dapatkan jawapan pecahan ataupun perpuluhan. Sebab apa nanti nak plot kat graf tu yang payah. Bukan saya payah, awak yang payah nanti. Okey, so 2 dapat 5. Okey, lagi satu nak masuk nombor berapa? Cuba 3 pula. 3 tak dapat. 4 tak dapat. Cuba Iman, Fakrushi, Adam. 3 dapat apa 3? Gantikan X dengan 3. Dapat apa? Saya tengok jawapan budak-budak ni dulu. Iman, Fakrushi and Adam. Masukkan X tu jadi 3. Y dapat apa? Jangan malas tekan calculator. Dapat berapa? Cepatlah kelas. Kalau masuk 3 dapat berapa X tu? Y tu. Emily, okey ke Emily kan masuk calculator, Emily? Masuk 3 dapat 5 juga. Apa yang 5 tiba-tiba ni? Saya tanya kalau masuk 3 dapat berapa jawapan ni? Bawah ni. Saya tanya masuk 3 dulu. Bukan suruh masuk 5. Takkanlah dapat 5 jawapannya. Mongak pun agak-agak lah. 14/3. Dapat tak ni dalam kalkulator 14/3 korang ni? Yang lelaki-lelaki ni. Dapat tak 14/3 Adam, Fakrushi and Iman? Saya nak tolong awak bagi faham tau sebenarnya. Tapi awak tak nak tolong diri awak. Saya tunggu tau korang respon. Saya serius tunggu korang respon. Tapi kalau sampai 2 minit kau masukkan kereta tak dapat-dapat, masalah apa? Masalah negara apa masukkan kereta ni? Bukan suruh kira tangan pun, masukkan kereta je. Bukanlah kosong tu tadi dengan 3. Jadilah negatif 3 tambah 17 bahagi 3. Ni, negatif 1 ni sekarang tukar jadi 3. Dapat apa? 14/3. Apa yang payah sangat korang nak bagi tahu aku ni? 14/3. Rosalie yang faham jugalah yang kena tulis jawapan satu-satu. Benda lah masalah negara korang ni. Masukkan 4. Tak dapat juga 13/3. Cuba lagi 5. Okey 5 dapat 4 dah. Cerita je Rosalie dah bagi jawapan. Korang pun 5 juga, 5 juga, 5 juga. Sampai esok dah 5 juga. Yang tak tahu 5 tu datang daripada mana. Sebab member jawab 5, kau pun jawab 5 lah. Member 7 bangunan, 7 gaung, kau jawab 7 gaung juga. Apa dah masalah korang ni? Faham lah. Cakap elok-elok, tunggu tak faham. Tunggu bagi jawapan pun tak jawab. Cakap elok-elok pun tak faham. Saja nak bagi aku marah-marah. Okay, bila dah dapat selesaikan semua macam ni, barulah kita buat graf. Okay, kenapa kena selesaikan semua macam ni? Sebab skala graf tu sangat penting. Sebab apa? Kita kena tengok dulu nilai yang ada. Kalau katalah nilai tu besar sangat, kita akan pilih nombor yang kecil-kecil. Ataupun kalau katalah nilai tu besar sangat, tak boleh kecil kan, kita akan buat skala dia besar lah. Kalau macam ni tengok X ada 2, X kosong, X4, X2, X5. Paling tinggi ialah X dia 5. Dan Y paling tinggi ialah 5, paling kecil ialah kosong. Tak ada negatif lah. Maksudnya graf dia akan ada bahagian atas sahaja. Bahagian bawah tak ada.
Boleh buat bahagian bawah sikit lah. Okay. Then kita pun buat graf. Okay, saya pun buat graf. Saya buat bahagian bawah sikit lah. Okay, so saya buat 2 kotak 1. 1, 2, 3, 4, 5. X. Jangan lupa label X dengan Y. Tak buat X dengan Y ni cekok terus pangkal. So 1, 2, 3, 4, 5. So boleh buat sikit, negatif 1, negatif 1, negatif 2. Okay, settle. So now masa untuk plot. Okay, untuk plot ni kita akan buat satu per satu graf tu. Jangan plot semua sekali. Bila awak plot semua sekali nanti korang yang pening kepala. Ni graf mana aku plot tadi? Nak sambung ke titik yang mana kan? Okay, kita buat satu-satu. Bermula daripada graf yang pertama. So graf yang pertama ialah X sama dengan 2. Ada Y tak? Tak ada. So kalau graf yang X sama dengan 2, just X sama dengan 2 lah. Graf dia akan tegak macam ni saja. So ambil 2. Okay, X sama dengan 2. Graf dia akan jadi macam ni nanti. Okay, persoalan dia sekarang. Garisan dia putus-putus ke padu? Untuk graf yang pertama. Garisan dia putus-putus ke padu? Tengok simbol dia. Padu. Kan? Sebab ada sama dengan Emily. Ada sama dengan Emily. Padu. Jangan tersalah. Okay, so graf dia akan jadi padu. Okay, saya akan buat graf ni berbeza warna. Sebab awak belajar kan, nanti awak pakai pensel saja. Jangan pakai pen. Pakai pensel. Pakai pen, confirm lah penanda SPM awak terus pangkah. Okay, buat X sama dengan 2 garis tegak. Okay, terus tulis dekat atas dia X sama dengan 2. Ini pun mesti tulis juga. Okay. Okay, so itu graf yang pertama. Settle. Okay, now graf yang kedua. Y lebih besar daripada 1/4X. Okay, kita akan plot dulu titik ni. Okay, graf yang ni saya pakai warna kuning. Okay, so kosong dengan kosong. Kosong dengan kosong. Lepas tu lagi 1, 4, X4, Y1, X4, Y1. Okay, so jadi macam ni. And then kita pun nak garis ni, nak sambungkan ni. Okay, soalan saya, graf ni, warna hijau lah, tak nampak warna kuning ni. Okay, graf ni putus-putus ke sambung macam biasa? Garisnya dia putus-putus ke padu? Tengok simbol dia. Putus-putus ke padu? Yang lain ni tahu tak kenapa putus-putus dengan padu ni? Fakul Syed, kenapa Rosaline ni cakap putus-putus graf ni Fakul Syed? Betul ke Rosaline cakap putus-putus ni? Betul ke dia ni? Fakul Syed? Mana Fakul Syed? Tak nak respon dah. Ya, betul-betul tu sempang, betul. Fakul Syed, betul ke ni sempang ni, putus-putus ni garisannya? Macam mana kita nak tahu ni putus-putus ke tak? Putus ke padu ni? Putus ke full garisan dia? Adam, macam mana nak tahu garisan tu putus-putus ke tak? Nak tengok dekat mana? Berdasarkan apa? Based on apa? Kita akan tengok nak tahu garisan tu putus-putus ke tak? Kita tengok dekat mana? Macam mana nak tahu? Oh, soalan ni garisan dia putus-putus. Ketaksamaan ni padu. Yes, tengok simbol dia. So ini sekarang yang kedua ni putus-putus ke tak? Putus-putus ke full garisan dia? Adam, putus-putus ke padu? Garisannya sempang ke padu? Betul lah tu, jawab simbol tu betul lah. Putus-putus. Pandai. Pandai budak ni. Bukan tak pandai. Suka kena marah je. Okay, so kita pun gariskan putus-putus kat garisan ni. Make sure guna pembaris saya memanglah free sketching kan. Tak ada pembaris dalam ni. Okay, kita pun gariskan daripada hujung ke hujung paksi dia. Kalau padu tu macam ni.
Macam yang graf yang pertama warna biru tu. Tengok simbol dia ada sama dengan. Nampak tak? Simbol tu ada sama dengan kan ni? Sama dengan yang ni tau, bukan sama dengan yang bawah. Lebih besar dan sama dengan. So automatic lah garisan dia akan jadi padu. Padu tu maksudnya bukan putus-putus lah. Faham Adam? Okay, next. Kita pun dah garis. Okay, now kita tengok yang ketiga pula. Okay, graf yang ketiga saya pakai warna hijau. Hijau Okay, so kita pun buatlah dia punya. Plot dulu. X2, Y5. X2, Y5. Tandakan. Okay, lepas tu X5, Y4. X5, Y4. Nampak tak buat pula kat sini. Saya pindahkan lah dalam ni ya. Ini kan yang kira tadi kan. Saya pindahkan grafnya Lebih pula. Dia pindah. Okay. So X5, Y4. Y4, X5, X5, Y4 akan ada dekat sini. Okay, ni tak sama ni. Sekejap saya nak samakan graf ni. Dia tak atas garisan, nanti korang pening. Okay, ni baru betul. Okay. So X5, kenapa dua ni lari pula ni? Itu anggaplah X sama dengan 2. Okay, X5, Y4 dia akan ada dekat sini. Okay, so sekarang bolehlah decide. So garis dia apa? Sempang ke padu? Garisan untuk graf yang ketiga. Sempang ke padu? Tengok simbol dia. Yes, betul. Padu. Kan? Sebab ada simbol sama dengan. Dan kita pun gariskan dia. Kerang. Make sure kena dua-dua pakai pembaris Saya tak ada pembaris. Dalam ni. Okay, anggaplah tu dah tegak Okay. Bila dah siap buat graf macam ni, sekarang masanya ialah you all. Ni garis sampai habis Okay, so sekarang masanya ialah korang kena lorikkan satu persatu. Kenapa saya buat warna berbeza nak bagi korang nampak kat mana yang sebenarnya dia punya lorik dia. Okay, so untuk yang pertama, graf dia warna biru. Okay, so kita nak lorik belah kanan ke belah kiri. Tengok graf yang pertama X sama dengan 2. Alamak, ini lupa pula nak tulis. Sekejap ni lupa nak tulis. Yang ni Y sama dengan negatif X tambah 17/3. Ni kena tulis tau. Yang saya tulis ni kena tulis. Lepas tu yang ni Y sama dengan 1/4X. Okay. Okay, so graf yang warna biru tu nak lorik belah kanan ke belah kiri? Tengok graf warna biru saja. Graf yang pertama. Ni graf yang pertama. Nak lorik belah kanan ke belah kiri? Tengok simbol dia. Nak lorik belah kanan ke belah kiri? Tengok simbol dia lebih apa tu? Lorik belah kanan kan? Sebab dia simbol lebih besar. So kita akan lorik belah kanan. So biru ni kita akan lorik belah kanan. Okay, cadangan saya, waktu awak lorik ni kan korang pakai pensel kan? Lorik kan halus-halus je. Tapi make sure setiap graf tu lorik dia berbeza-beza. Tak bagi nampak. Okay, so saya pun lorik halus-halus lah kan? Tapi saya lorik pakai warna biru. Okay, untuk yang ni saya lorik garisannya begini. Tegak macam ni. Okay, settle. Okay, so now kita akan saya padam je kita akan lorikkan warna biru. Full garisan full padu bukan putus-putus, padu. Sepanjang habis graf tu. So, dia full bukan putus-putus ni. Saya buat macam ni supaya senang saya nak padam sekejap lagi. Okay, so garislah full dia. Okay.
So garislah sepanjang-panjang tu. Settle. Okay. Graf yang seterusnya iaitu warna turquoise ni. Warna turquoise ni. Kita tengok. Kan dia macam ni kan. So nak lorik belah atas ke belah bawah. Tengok simbol dia. Nak lorik belah atas ke belah bawah. Belah atas. Sebab simbol lebih besar. So kita akan lorik belah atas. So lorik dia pun berbeza dengan orang lain. So kata yang tadi macam ni kan. So kita lorik macam ni pula. So lorikkan dia. Lorik full bukan putus-putus. Okay, so settle. Okay, next graf yang terakhir warna hijau. Graf dia begini. Tengok simbol dia. Nak lorik belah atas ke belah bawah. Graf warna hijau. Nak lorik belah atas ke belah bawah. Belah bawah sebab simbol lebih kecil. So kita pun lorik dia punya graf. Ni macam ni pula garisan dia. Gitu. Jangan biar sama. Nanti korang pening. Loriklah belah bawahnya. Loriklah sepenuh-penuhnya. Tapi lorik halus-halus je. Bagi korang nampak je. Okey. Untuk soalan macam ni, korang akan nampak ada 3 graf kan? Tapi sebenarnya jawapannya hanyalah satu bahagian sahaja, iaitu bahagian yang ada semua tempat berlorik. Okey. So saya nomborkan bahagian tu, korang pilih yang mana yang semua tempat berlorik. Okey, ini bahagian yang pertama yang ada 2 lorik. Ini bahagian yang kedua. Ini bahagian yang ketiga. So mana yang ada 3 lorik? Bahagian yang ketiga. Nampak tak bahagian ketiga tu ada 3 lorik? Kalau bahagian yang pertama ni, dia ada yang graf hijau dan graf turquoise sahaja. So hanya ada 2. Yang bahagian kedua ada graf hijau dan graf biru sahaja. Tapi bahagian ketiga akan ada semua sekali. Ketiga-tiga iaitu hijau, biru dan turquoise. So macam mana cara untuk bagi jawapan terakhir ialah you all padam semua graf yang lorik. Graf jangan padam yang lorik sahaja. So yang lorik tadi tu, kalau dia terkeluar daripada bahagian 3 tu kita akan padam. Contoh macam ni kan, yang biru ni nampak saya padam. Sebab dia terlebih. Yang biru lebih-lebih ni semua saya padam dah. Biru lebih-lebih saya padam. Lepas tu hijau yang lebih-lebih ni semua saya padam. So saya hanya tinggalkan dalam bahagian itu saja yang ada graf yang pertama, graf yang kedua dan graf yang ketiga. So dalam bahagian ni sahaja yang kita akan tinggal lorik dia. Yang lain tu semua kita padam. Sebab tu saya suruh buat cair-cair je garisan tu. Jangan buat pekat-pekat. Okay. So katalah lepas korang dah buat ni kan. Kata ini kan dah buat cair kan. So you all pekatkan je lah dengan satu pensel je. Macam ni. Korang pekatkan je. Okay, inilah jawapan dia. Gitu. So siap. Faham tak? Cara buat dia sama je macam satu graf. Cuma bezanya sekarang ni dah ada 3 graf. Tu je. Dan lorik kan macam biasa. Ketiga-tiga graf tu. Lepas tu ambil bahagian yang lorik. Semua graf ada lorik. Ataupun yang paling banyak. Biasanya semua graf kena lah. Semua graf kena, itulah kawasan berlorik yang kita akan pilih. Okay, ada soalan tak? Nak tanya? Pak Krushi, Iman? Adam? Ada soalan nak tanya? Ni semua wajib Ni kena tulis, ini pun kena tulis, ini pun kena tulis. Semua ni wajib tulis, jangan tak tulis. Okay, so saya bagi salin kejap, ada lagi 8 minit. Untuk you all fahamkan, ini je yang kita belajar hari ni sebenarnya. Saya akan ke bawah ke slow Kalau ada soalan boleh tanya.
Okay, saya akan ke bawah kan. Okay, make sure salin ni elok. Tak faham boleh tanya. Okay. Boleh. Justin Saleh Emily boleh keluar.
Okay, ada apa-apa lagi nak tanya sebelum saya endkan kelas? Okay, so make sure you all hantar nombor 8 tu by tonight buatlah sampai siap malam ni. Ada lagi berapa? Sejam lagi nak tidur kan? Buat sampai siap. Yang muka surat tadi tu, muka surat 6.1. Sekejap saya buka. Yang saya suruh hantar malam ni ialah 6.1, nombor 8. Muka surat 91. Ini nombor 8 ni yang saya suruh buat sekarang. Hantar malam ni. Lepas tu, yang homework saya baru bagi tu 6.2, muka surat 95. Soalan ikutlah yang saya bagi tu. Soalan beberapa-berapa tu. Okay. Yang tu siapkan saja, kita akan bincang hari Ahad ni waktu kelas ganti. Tolong ingat kelas ganti kita pukul 8 sampai 10 malam Ahad ni ya. Okay, so itu saja kelas kita untuk hari ni. Jumpa you all Ahad ni. Bye-bye. Assalamualaikum.